Selagi whistle penamat belum ditiup oleh pengadil, selagi itulah kena menyerang, bagi tekanan yang kuat kepada pasukan lawan. Guys, Assalamualaikum. Agak lama rasa tak cover, tak sembang apa-apa cerita pasal bola sepak. Tapi aku tetap follow up, aku tetap ambil tahu segala isu, segala krisis, segala kontroversi, segala perkembangan bola sepak Malaysia. So, satu benda aku terfikir, pasukan JDT dalam satu perlawanan, walaupun ketinggalan, leading dah banyak gol ke, bermain 11 orang ke, 10 orang ke, gameplay JDT tetap menyerang, tetap bagi tekanan yang tinggi kepada pasukan lawan walau apa pun yang berlaku. Seperti game-game yang lepas baru ni bertemu dengan Negeri Sembilan, gol di minit akhir. Kalau kita tengok pemain Negeri Sembilan sendiri seakan macam puas hati untuk dapatkan seri satu mata tu, seandainya dapat menyekat JT dari meraih 3 mata. Tetapi akhirnya dengan kesilapan pemain DP Padang, dengan mengharap satu mata, akhirnya pasukan JDT dengan cara yang sama, dengan tactical gameplay yang sama, menyerang, akhirnya dapat satu gol dan meraih kemenangan. Kesimpulannya kat sini, selagi whistle penamat belum ditiup oleh pengadil, selagi itulah kena menyerang, bagi tekanan yang kuat kepada pasukan lawan. Kalau kita tengok tim JDT, Selangor, Kuching City sekarang ni dah ke arah permainan bola sepak moden, tak ada lagi untuk melengah-lengahkan masa. So banyak perkara pasukan-pasukan yang baru nak up, baru nak develop pasukan, kena belajar daripada mentaliti ataupun mindset player-players JDT. Aku rasa itu yang sangat mahal nilainya.